Okey Razak, Ya, aku ya, aku ya, nak Iman. tanya, kan Ya, tahu tak yang ustazah bagi suruh baca buku tentang jenayah Islam, ya, hukum jenayah Islam tu. ya. Baca hudud kisah ya. Yang tu. Okey. Hukum tu kenapa kita sekarang ni, zaman kita ni, kita masih pakai padahal kita ada undang-undang moden yang lebih logik untuk diguna pakai. Ya, betul tu. Saya setuju. Apa macam dalam hukum jenayah Islam kan, dia ada potong tangan bila mencuri, rejam sampai mati. Benda tu nampak macam kejam untuk zaman sekarang ni. Betul, aku setuju sangat. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Tadi saya dengar kamu bincang pasal hukum jenayah dalam Islam, betul tak? Betul? Boleh saya masuk? Boleh Boleh. Ustaz, boleh. Boleh saya duduk? Silakan, silakan. Okey. Saya ada soalan untuk kamu berdua. Kamu percaya tak Allah ni Maha Adil? Sudah tentu. Kami percaya. Ya, saya percaya. Benarkah hukum Allah itu adil? Saya tak kata yang hukum Allah tetapkan itu tak adil. Tapi bagi saya, zaman dah berubah. Betul tak? Ya, betul Ustaz. Kita tengok negara maju macam Dubai, Korea Selatan, tak amalkan hukum macam ni. Tapi negara Nepal tetap aman dan maju. Betul? Betul ke? Jom kita fikir semula. Tengok ni. Kamu kata negara yang maju, jenayah tetap berlaku. Perogol, pembunuh, tetap masuk penjara. Tapi lepas beberapa tahun mereka dibebaskan. Masa yang menderita akibat perbuatan mereka. Tapi sekurang-kurangnya mereka diberi peluang kedua kan Ustaz? Memang diberi peluang kedua, tapi selepas mereka dibebaskan, ramai yang mengulangi jenayah yang sama. Di mana kamu kata keadilannya? Ya, memang ada kes macam tu. Tapi kalau ada hukum jenayah Islam ni, mesti orang takut nak buat jenayah. Betul tu. Tapi hukum Islam bukannya untuk menghukum, tapi untuk mencegah. Dalam masyarakat yang benar-benar patuh, jenayah hampir tiada. Tapi macam mana kalau orang miskin yang mereka mencuri sebab lapar? Okey, Islam tidak menghukum orang yang mencuri kerana lapar ataupun kerana dia terpaksa untuk mencuri. Dalam Islam, jika seseorang itu miskin, masyarakat bertanggungjawab membantu sebelum hukuman dijalankan. Hukuman hanya untuk pencuri yang mencuri kerana tamak. Contohnya, orang kaya korupsi. Oh, jadinya hukum jenayah Islam ni lebih adil daripada apa yang kita sangka. Betul tu. Saya rasa saya perlu lebih banyak belajar dan tak dengar kata orang lain lagi. Macam mana? Apa pendapat kamu Razak? Masalahnya, hukum jenayah Islam, orang Islam sendiri yang tolak hukuman ni. Yang tu saya setuju Ustaz. Tak apalah. Yang penting kita cari ilmu dan faham agama kita dengan betul. Jangan ikutlah apa orang kata. Baik Ustaz. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz sebab Terima bagi kasih, ilmu hari Ustaz. ini. Sama-sama. Nanti belanja saya nasi kandar.